Dan pada waktu malam kita akan ada wayang pacak yang bertemakan kemerdekaan. Jadi itu antara kelainan yang pihak sekolah akan buat. Dan pada 22 hari bulan kita akan buat hari keusahawanan juga sempena bulan kemerdekaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syariful Fakirino, guru TBSS Blok Bahasa Baru. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okey, saya Cikgu Fazlani Mitosman, PK Curriculum SK Baru. Baiklah, apakah kelainan atau tadika utama sambutan Bulan Kebangsaan SK Baru pada tahun ini? Okey, antara kelainan yang kita buat adalah kita akan buat acara kemuncak dia pada 22 hari bulan. Di mana pada 21 hari bulan kita akan adakan ceramah pada waktu petang dan pada waktu malam kita akan ada wayang pacak yang bertemakan kemerdekaan. Jadi itu antara kelainan yang pihak sekolah akan buat. Dan pada 22 hari bulan kita akan buat hari keusahawanan juga sempena bulan kemerdekaan ini. Jadi jemputlah beramai-ramai, nanti kita datang pada 21 hari bulan dengan 22 hari bulan ke sekolah. Itu kelainan yang kita buat di sekolah SK Baru bagi tahun 2026. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhil Sufi dari Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Baru. Boleh cikgu perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Madani. Nama saya Cikgu Nurbaiyah binti Abdul Wahab, selaku Ketua Panitia Sejarah dan juga penyelaras pada program pada hari ini. Baiklah, apakah nilai yang cikgu harapkan dapat diterapkan kepada murid melalui sambutan bulan kebangsaan ini? Sambutan bulan kebangsaan seperti mana yang kita maklum, pada tiap-tiap tahun kita yang wajiblah kan untuk meraihkan bulan kemerdekaan dengan pelbagai aktiviti. Jadi dengan pelbagai aktiviti yang akan dijalankan, kita secara tak langsung boleh menerapkan nilai-nilai mulia seperti bekerjasama antara satu sama lain, yang mana sekolah kita juga terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi dengan aktiviti yang dijalankan, mereka dapat bekerjasama secara tak langsung, boleh menerapkan bersatu padu sesama kaum. Kemudian dalam pelbagai aktiviti juga kita dapat menerapkan nilai-nilai mulia lain seperti kasih sayang, hormat menghormati sesama kawan dan juga sesama kaum yang ada di sekolah dan juga di luar masyarakat sana. Baiklah, sekian. Terima kasih.